Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Okay, ini dia punya nas hadisnya, yang mana ianya bermaksud bahawa wahai hambaku, sebenarnya engkau tidak mungkin boleh melakukan sesuatu kemudaratan terhadap aku, dan kamu juga tidak boleh memberi manfaat kepada aku. Itu dia punya hadis ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh siapa tuan-tuan? Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Biasa dengar tuan-tuan, Abu Dzar? Biasa dengar. Okey, malam ni kita nak berkenalan sedikit dengan sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Nama sebenar dia Abu Dzar ini adalah Jundub bin Junadah Al-Ghifari. Jundub bin Junadah. Ada nama siapa-siapa nama Jundub? Belum lagi ya. Ini nama Jundub cantik juga bunyi dia ya. Tapi yang dikenali dengan nama Abu Dzar lah, Abu Dzar Al-Ghifari. So Al-Ghifar ni dia banyak dapat Al-Ghifar ni kerana Abu Dzar ni dia tinggal ataupun dia berada di dalam kabilah Ghifar. Ghifar tu nama kabilah dia. Sebab tu dia panggil Al-Ghifar, itu dia sandarkan kepada nama kabilah tu, yang mana kabilah tu tinggal di antara Mekah dan Madinah. Dan Abu Dzar ni di antara orang yang awal masuk Islam. Disebutkan antara orang yang awal, antara keempat atau kelima sahabat yang masuk Islam, antara orang yang awal ya. Dan kisah dia ni tuan-tuan, dia masuk Islam ni memang dia cari sendiri Islam. Bila dia dengar Nabi SAW diutuskan di Mekah, maka daripada tempat dia tu ya, daripada kabilah Ghifar tu, dia datang sendiri jumpa Nabi SAW dan memeluk Islam. Dan dia ni dikenali sebagai seorang sahabat yang sangat berani tuan-tuan. Abu Dzar ni sangat berani ya. Bila dia masuk Islam saja, walaupun pada ketika itu ya, baru lagi, Islam tu baru sangat lagi, sebab dia orang yang kelima, 4 kelima masuk Islam. Dia dah isytihar, pergi dekat Mekah, dia isytihar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini keberanian dia tuan-tuan ya. Sebab pada masa itu orang Islam tak ramai lagi. So pada masa itu kita dengar bila ada saja orang masuk Islam ya, maka kaum Quraisy akan menyeksa dia. Dan dia di antara orang yang teruk kena seksa, sehingga kan disebutkan dalam hadis ya, bahawa dia ni hampir mati diseksa ya. Kerana apa? Kerana mengucap syahadat ya. Itu di antara kehebatan Abu Dzar ni lah ya. Kemudian Abu Dzar ni memang ada beberapa hadis yang memang Nabi sendiri memuji dia ya. Memuji dia, antaranya hadisnya ma adhallatil khadra wala aqallatil ghabra ala dhi lahjatin asdaqa min Abi Dzar. Maksudnya langit tidak menaungi dan bumi tidak membawa seseorang yang lebih benar perkataannya daripada Abu Dzar. Maknanya hebatlah dia punya kata-kata dia ya. Dia sangat-sangat hebat ya. Walaupun sahabat-sahabat lain juga ya, memang banyak kelebihan-kelebihan tertentu yang diberikan oleh Allah, tapi tak ramai ya sahabat-sahabat yang disebut namanya oleh Nabi SAW. Tapi Abu Dzar di antara orang yang disebutkan. Bahkan selain daripada itu tuan-tuan, selain daripada keberanian dia, Abu Dzar ni juga adalah antara orang yang sangat zuhud. Yang mana ada setengah ulama mengatakan dalam setengah riwayat, dia punya zuhud Abu Dzar ni hampir-hampir menyamai zuhudnya Nabi Isa AS. Mana hebatlah dia punya level kezuhudan dia, sangat hebat ya. Jadi itu di antara sedikitlah ya, sedikit perkataan berkenaan dengan Abu Dzar. Kalau dia meriwayatkan hadis ni, kita bagi kredit orang kata bila Abu Dzar hadis seberapa kita sebut, kita doakan untuk dia, sebab dia banyak sekali meriwayatkan hadis, dan hadis ini sangat penting tuan-tuan ya. Baik, dalam hadis ini yang kita baca tadi, ya ibadi innakum lam tablughu durri fatadurruni wa lam tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-Ku, kamu tidak sekali-kali mampu memudaratkan aku, dan kamu juga tidak sekali-kali mampu untuk memberikan manfaat kepada aku. Kata ulama, hadis ini adalah satu hadis yang sangat agung. Kenapa tuan-tuan? Dalam hadis ini menceritakan tentang kesempurnaan sifat Allah Subhanahu Wa Taala ya. Selain daripada itu menceritakan juga tentang kekayaan Allah Ta'ala ya. Allah Ta'ala maha kaya, Allah Ta'ala maha sempurna. Walaupun hadis ni pendek je,
tapi dalam tu dia merangkumi makna yang sangat tinggi, yang sangat hebat, yang menggambarkan. Kalau kita renung balik, kita tengok balik hadis ni, dia memang menyatakan tentang kekayaan Allah dan juga kehinaan dan kefakiran manusia ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik, tuan-tuan dan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang disebutkan dalam hadis tadi ya, maknanya tajuk awal kita baca tadi bahawa manusia ini tidak boleh memberikan manfaat dan mudarat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan tuan-tuan ya, disebutkan juga oleh ulama bahawa kalau sekiranya seluruh manusia ini melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, maka tidak sedikit pun dia akan mengganggu ataupun mengurangkan kekuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini tuan-tuan, ini kita punya statistik yang selalu kita sebut. Yang terbaru berdasarkan maklumat yang saya cari, penduduk dunia sekarang ni antara 8.2 hingga 8.3 bilion umat manusia sekarang ni ya. Berapa ramai yang Islam? Lebih kurang 25% daripada 8 bilion, iaitu lebih kurang 2.0 atau 2.1 bilion orang Islam. Okey. Jadi sebenarnya orang Islam tak ramai. Ya, orang Islam tak ramai. Yang ramai adalah orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Walaupun begitu, walaupun manusia ni ya, kalau kita tengok tadi 75% ataupun lebih kurang 6 bilion hari ini yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi perjalanan hidup dunia, hidup manusia atas dunia, makhluk atas dunia ni berjalan tanpa ada pun sedikit gangguan. Maknanya kuasa Allah Taala tetap sama, tak beza pun. Walaupun kita tengok hari ini 6 bilion manusia, kalau pergi contoh tuan-tuan, kalau nak tengok maksiat, yang paling banyak pergilah dekat negara Amerika, Eropah, itu di antara tempat sarang maksiat lah kita boleh kata. Apa tak ada maksiat dekat negara barat tuan-tuan? Ya? Kekufuran, itulah tempat manusia paling kufur kepada Allah Ta'ala. Ya? Sebab apa? Majoriti penduduknya tidak Islam. Ya? Mana maksiat paling besar adalah kemaksiatan kerana syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi maksiat? Zina berluasa. Ya, masalahnya tuan-tuan mudah sangat. Ya, mudah sangat. Ya, kalau kena jumpa-jumpa dia suka-suka jadi. Semudah itu. Ya, tidak semudah itu. Tidak macam kita kita sebab ada agama. Itu pun ada juga kadang-kadang terikut-ikut ya. Tapi dia orang memang terlalu mudah tuan. Murah sangat nilai dia. Nilai kat manusia itu terlalu murah, jadi gara-gara apa? Apa lagi maksiat yang besar yang kita anggap sebagai dosa besar? Ya, arak mana-mana pun ada. Ya, minum arak tu macam satu benda yang wajib ada. Ya, dekat rumah ke, dekat pejabat ke, dekat mana-mana, majlis-majlis confirm ada arak. Maksiat, dosa besar. Allah marah, Allah murka. Kan, kemudian riba. Sistem mereka mana ada sistem Islam? Semua riba antara dosa yang besar. Contohnya kan, dadah, sama, jenayah. Jadi kalau nak tengok kemaksiatan yang banyak, kalau ikutlah, kalau kita ikut apa yang berlaku di zaman-zaman dahulu, zaman sebelum Islam, negara yang mula-mula akan dimusnahkan oleh Allah Ta'ala, negara Eropah lah, negara Eropah, Amerika. Sebab dosa dia terlalu besar. Tetapi walaupun begitu, walaupun kemaksiatan dilakukan oleh manusia seluruh dunia, hatta kalau tak ada orang beriman pun, kekuasaan Allah SWT masih tetap kekal, tak akan berubah maupun tak ada kurang sedikit pun. Sama juga tuan-tuan, kalau sekiranya seluruh manusia beriman kepada Allah SWT, tidak akan menambah walaupun sedikit kekuasaan Allah SWT. Kenapa tuan-tuan? Kerana secara umumnya yang perlukan bantuan, yang perlukan pertolongan, yang perlu adalah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh hidup tanpa bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak angkat satu jari ni pun tuan-tuan tak mampu kalau Allah Taala tak izinkan. Dan kita nak makan sesuap nasi pun tak akan mampu kita dapat kecuali dengan izin Allah Taala. Allah Taala itu Maha Kaya.
Walaupun Allah Ta'ala memberikan kekayaan kepada ramai manusia atas dunia ni yang jadi bilioner. Sekarang ni siapa yang paling kaya tuan-tuan? Siapa yang paling kaya sekarang? Elon Musk. Masih lagi memegang rekod tuan-tuan di 2026. Aset dia lebih kurang 600 bilion USD. 600 bilion USD lebih trilion. Mana dah kalau Malaysia dah jadi trilion bukan bilioner lagi, trilion punya kaya je tuan-tuan. Tapi yalah kaya dunia je lah. Kaya dunia lah. Kemewahan yang ada tidak akan membawa mereka ke mana-mana. Sebab apa? Sebab mereka ialah orang yang kebanyakan orang kaya atas dunia ni orang yang bukan Islam. Jadi kaya hanya sementara di dunia, tapi akhirnya tempat dia dalam neraka kalau mereka tidak beriman kepada Allah Ta'ala sebelum mereka mati. Baik, jadi faktanya tuan-tuan, faktanya rupa-rupanya kalau berdasarkan banyak ayat-ayat Al-Quran, bahawa sememangnya ahli syurga itu adalah amat sedikit. Kalau kita tengok statistik tadi, daripada 8 bilion hanya 25% sahaja yang beriman. Artinya itulah bakal-bakal ahli syurga. Bakal-bakal ahli syurga. Tak ramai tuan-tuan. Tak ramai. Dan berdasarkan pada ayat Al-Quran, Allah Ta'ala sebutkan, banyak membuktikan bahawa memang kebanyakan manusia tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Kebanyakan manusia. Kalau kita tengok antara ayatnya, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Maksudnya, dan kebanyakan manusia tidak beriman walaupun engkau sangat menginginkannya. Nabi sendiri memang nak sangat umat dia. Sebab umat ni dia ada dua. Umat yang dipanggil umat yang menerima apa maknanya yang sebagai umat dakwah. Umat dakwah. Umat dakwah ni umat Nabi Muhammad SAW yang boleh ataupun yang menerima dakwah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Itu nama umat juga. Artinya walaupun mereka bukan Islam, tapi mereka dianggap umat Nabi Muhammad SAW kerana mereka hidup selepas kedatangan Nabi SAW. Umat. Jadi umat satu lagi, umat yang mematuhi perintah Allah SWT, iaitu orang Islam. Jadi dua jenis umat lah. Jadi kita ni alhamdulillah dipilih daripada kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi ayat yang menunjukkan bahawa tak ramai manusia yang beriman kepada Allah Taala ni. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ayat surah Al-An'am ayat ke-116. Jika engkau mengikuti kebanyakan manusia di bumi ini, kebanyakan manusia. Jika kamu ikut kebanyakan manusia, maknanya majoriti manusia ni akan bawa mereka akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu fakta yang jelas disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ayat yang seterusnya, wa qalilum min ibadiyash syakur. Sedikit sangat daripada hamba-Ku yang bersyukur. Yang bersyukur artinya yang beriman lah. Tak ramai, tuan-tuan, tak ramai. Jadi kita ni alhamdulillah kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita ni dipilih menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman. Bukan hanya jadi umat Nabi Muhammad, tapi umat yang Nabi Muhammad yang terpilih untuk menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah tuan-tuan mata Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat iman ini satu nikmat yang paling berharga. Lebih berharga daripada harta kita, lebih berharga daripada anak isteri kita, lebih berharga daripada kedudukan kita. Dan sebab itulah bila kita dapat iman ini, maka kita kena pegang sungguh-sungguh, tuan-tuan. Pegang sungguh-sungguh, kita didik sungguh-sungguh anak-anak kita, supaya mereka sentiasa kekal dalam beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan juga, satu makluman juga untuk kita, seperti mana yang kita sebutkan tadi, bahawa jumlah orang yang masuk Islam tak ramai, yang ahli syurga juga tidak ramai. Tetapi dalam hadis Nabi menyebutkan bahawa yang akan masuk syurga nanti ada juga Nabi menyebutkan dalam satu hadis, arju an takunu rubu'a ahli jannah. Maknanya Nabi pernah menyebutkan kepada sahabat, aku berharap
kamu akan menjadi 1/4 daripada ahli syurga. Maksudnya umat Nabi Muhammad. Bahkan ada satu lagi hadis menyebutkan bahawa kamu yang masuk syurga ni adalah separuh daripada umat manusia keseluruhan. Yang masuk syurga adalah separuhnya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kelebihan yang ada pada kita tuan-tuan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana jumlahnya sedikit. Dan sebenarnya kalau ikutkan dia punya statistik lah tuan-tuan, umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling ramai. Itu juga di antara faktor lah. Oleh kerana faktor yang banyak, kalau kita tengok percentage pun, kalau daripada bilion sekarang dia ada, yang kita pernah bincang itu ada kurang 20 bilion umat manusia seluruhnya. Maknanya kalau ada 20% saja pun dah ramai berbanding dengan umat-umat yang terdahulu. Umat Nabi Muhammad ni jauh lebih besar jumlahnya daripada umat yang sebelumnya. Baik, kembali kepada hadis yang kita baca tadi, tuan-tuan rahmat Allah SWT, bahawa Allah SWT Allah Ta'ala tu maknanya berdasarkan pada hadis tadi, di antara benda yang kita nak ceritakan di sini ialah bahawa Allah Ta'ala itu maha kaya daripada segala makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Dan ini disebutkan oleh Allah SWT dalam surah Fatir, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamu semua adalah miskin, fakir, berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Maknanya macam saya sebut tadi lah, maknanya walaupun kekayaan begitu hebat yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia, maka kekayaan Allah Ta'ala tidak pernah kurang ataupun maknanya berkurang lah. Baik, tuan-tuan Allah SWT, seterusnya seperti mana juga kita jelaskan tadi, bahawa walaupun seluruh manusia kafir, tak beriman kepada Allah, dia tidak menjejaskan kekuasaan Allah SWT. Dan begitu juga manusia kalau semuanya beriman kepada Allah SWT, juga dia tidak akan menambah keagungan dan keesaan Allah SWT. Katalah satu ketika semua masuk Islam. Contohlah yang 6 bilion yang tak Islam tu jadi Islam akhirnya. Adakah ia bertambah kehebatan Allah Ta'ala? Tidak. Sama je. Kekuasaan Allah tidak pernah bertambah, tidak bertambah dengan ketaatan manusia, dan tidak pernah berkurang disebabkan oleh kemaksiatan atau kekufuran manusia. Dalam ayat Quran Allah Ta'ala menyebutkan, in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa inna Allaha laghaniyyun hamid. Kalau sekiranya kamu seluruh manusia di bumi kufur sekalipun, seluruh, tak ada seorang pun yang beriman kepada Allah, fa inna Allaha laghaniyyun hamid. Allah Ta'ala kekal sebagai Tuhan yang maha kaya lagi maha terpuji. Tak jejas langsung, tuan-tuan. Sebab apa, tuan-tuan? Sebabnya yang memerlukan, seperti yang kita jelaskan tadi, yang memerlukan Allah adalah kita, dan Allah tak perlukan kita. Allah tak perlukan kita, tuan-tuan. Jadi yang perlu kita adalah yang perlu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan pada hadis ini, Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim berkata, hadis ini menunjukkan Allah SWT maha kaya secara mutlak ke atas seluruh makhluk. Ketaatan orang taat tidak memberi manfaat kepada Allah, maksiat pelaku maksiat juga tidak memberi mudarat kepadanya, seperti mana yang kita jelaskan tadi. Baik. Kemudian Ibn Rajab Al-Hambali dalam Jami' Ulum Al-Hikam menyebutkan bahawa Allah mencintai ketaatan bukan kerana dia berhajat kepadanya, tetapi kerana rahmatnya kepada hamba. Jadi Allah Ta'ala suka tak kita buat taat? Suka. Allah Ta'ala marah tak kita buat maksiat? Allah Ta'ala marah. Tapi marah Allah Ta'ala itu bukan untuk kebermanfaatan Allah ataupun kebaikan untuk Allah Ta'ala. Tak, kebaikan semuanya kembali kepada manusia. Allah Ta'ala suruh kita buat ibadah, suruh kita solat, suruh buat ibadah, semua tu untuk siapa? Untuk Allah atau untuk kita? Untuk kita, tuan-tuan. Bukan untuk Allah Ta'ala.
Sebab apa? Sebab rahmah Allah Ta'ala. Itulah menyebabkan Allah Ta'ala turunkan Rasul, turunkan Nabi, ya, berikan Al-Quran kepada kita. Kenapa? Kerana nak bimbing manusia ni supaya dapat kembali kepada Allah dan dapat masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kebaikan kembali kepada siapa? Kembali kepada manusia, bukan kembali kepada Allah. Jadi sebab itulah, dan kalau Allah SWT menyeksa manusia pun, bukan Allah Ta'ala nak seksa manusia sangat pun, ya, kerana Allah Ta'ala bukan berhajat untuk menyeksa manusia, mengazab manusia yang kufur, tapi azab itu disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri, ya? Jadi sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, ya, apa saja yang kita lakukan hari ini, ya, kita kena yakin sungguh-sungguh bahawa segala-galanya itu adalah untuk kita, untuk kebaikan kita, untuk hidup akhirat kita yang kekal abadi. Walaupun kadang-kadang banyak benda yang susah, banyak benda yang susah yang kita hadapi, tapi kena yakin bahawa semua kesusahan-kesusahan itu akhirnya hasilnya, rezanya adalah untuk kita. Solat susah tuan-tuan, bukan senang, walaupun solat ni pada kita yang biasa buat, yang selalu istiqamah buat solat ni, rasa tak payah banyak pun, kan? Solat maghrib 3 rakaat berapa minit tuan-tuan? Kalau sembahyang seorang 3 minit lebih kurang, kan? Solat isyak berapa minit? 4 rakaat 4 minit. Itu sembahyang seorang lah. Contoh, kalau sembahyang Jumaat ni panjang sikit, bukan kita nak panjang pun sebab imam baca panjang, contohnya, kan? Susah. Puasa susah sangat. Zakat susah. Harta, kan? Semua orang sayang harta, tuan-tuan, ya? Kalau 2.5%, kalau daripada 10,000 baru 250, kecil, kan, tuan-tuan? Kalau 1 juta berapa? 25,000, kan? Dah banyak tu, tuan-tuan. Masa tu lah orang yang rasa berat nak keluar zakat tu, sebab dia rasa banyak 25,000 tu, padahal 25,000 tu daripada 1 juta. Tapi sebab jumlah dia besar, menyebabkan dia jadi payah, dia berat. Sebab itulah makin kaya manusia ni, kadang-kadang dia semakin kerekut, tuan-tuan, untuk keluarkan zakat. Sebab apa? Sebab dia semakin banyak duit, semakin banyaklah zakat dia kena keluarkan. Maka semakin susahlah manusia nak keluarkan zakat, ya? Susah, tuan-tuan. Pergi haji susah tak? Susah, tuan-tuan, ya? Susah. Duit kumpul berpuluh ribu, tuan-tuan. Ada orang kumpul duit daripada muda-muda lagi, 100 sebulan, cukup 10 tahun, 20 tahun, cukup lah nak pergi haji, kan? Lepas tu kena tipu pula, Allah kesian, hilang daripada tabung haji, daripada akaun kan terbaru ni, kan? Menangis dia, kan? Tiba-tiba duit hilang daripada akaun tabung haji. Wallah lah, macam mana, apa yang berlaku sebenarnya kita tak tahu. Tapi nak ceritanya, duit ni dia dah dapat payah, nak pergi tu cepat sangat, kan? Nak hilang tu mudah, tuan-tuan, kan? Jadi payah. Jadi kepayahan itu, tuan-tuan, semuanya, apatah lagi kalau kita cerita tentang jihad, pergi berperang, terpaksa mati dalam peperangan, tinggalkan harta, tinggalkan anak-anak, tinggalkan semua kemewahan-kemewahan yang ada, tinggalkan semua kerja-kerja, bisnes-bisnes yang ada, dan tinggal hanya mencari redha Allah SWT. Payah, memang payah, tuan-tuan, ya? Tapi kepayahan untuk siapa? Untuk kita. Itu semua adalah pelaburan. Kita kena anggap, tuan-tuan, kalau orang melabur lah, tuan-tuan, orang melabur, tuan-tuan, asal kita orang banyak tahu, kan? Pasal pelaburan bursa saham, kan? Orang melabur ni, tuan-tuan, ya, dia untuk apa pelaburan tu? Untuk dapatkan keuntungan, kan? Untuk dapat keuntungan. Jadi kadang-kadang untuk dapat keuntungan itu susah juga, tuan-tuan. Sebab duit yang ada terpaksa letak kat situ, dah tak boleh keluar, sehinggalah tempoh-tempoh yang tertentu. Tapi dia tahan tak? Sabar. Dia sabar tak? Dia sabar. Tunggu je sampailah harga saham naik, baru dia jual. Susah tak? Susah. Jadi setiap apa yang kita lakukan hari ini atas dunia ni, tuan-tuan, kita kena tengok apa yang bakal kita terima di hari akhirat nanti. Susah, memang apa yang kita buat hari ini susah, tapi kita anggap inilah pelaburan kita di akhirat. Kita keluar duit untuk akhirat, kita belanja isi kita, belanja anak-anak kita untuk akhirat. Duit dunia mungkin kita tak ada, tuan-tuan, sebab belanja habis untuk isteri, untuk anak-anak contohnya, kan? Tapi kita fikir, inilah pelaburan kita di akhirat, ya? Ulama menyebutkan bahawa, ya, harta kita yang sebenar
bukan yang kita miliki sekarang. Harta kita sebenar adalah harta yang kita dah hantar ke akhirat. Itu milik kita mutlak. Bila kita infak di jalan Allah Ta'ala, bila kita infak untuk isteri kita, bila kita infak untuk anak-anak kita, dan untuk kita bantu orang yang memerlukan, maka itulah yang akan sampai ke akhirat. Yang kita pegang ini, walaupun ada Elon Musk, ada bilion, tuan-tuan, belum tentu jadi milik dia. Bila mati, habislah. Mati semua bila dia, bila isteri dia, anak-anak dia. Jadi sebab itulah yang orang yang bijak ialah orang yang banyak menghantar wangnya ke akhirat. Sebab akhirat tempatnya yang kita akan hidup kekal abadi selama-lamanya. Jadi tuan-tuan, setiap kali kita melakukan satu perbuatan amalan-amalan yang susah, kita kena yakin, ya Allah, aku buat ni kerana untuk kesenangan kehidupan aku di hari akhirat nanti, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan bila kita ada kefahaman yang demikian, jadi semangat kita untuk buat benda yang susah ni, maknanya insya-Allah lebih kuatlah semangat kita, sebab kita yakin setiap apa yang kita lakukan ini nanti akan menjadi bekal, menjadikan asbab untuk kita masuk ke dalam syurga Allah SWT, yang kita tahu tak ramai yang masuk syurga, tuan-tuan. Tadi saya borak-borak dengan anak, dia kata nak masuk asrama penuh. So asrama penuh ni, katalah tempat dia kadang 100 je, tapi yang minta dia ribuan orang. Ribuan orang yang minta, tuan-tuan. Jadi kita kena jadi yang terbaik, barulah ada peluang. Kalau sebab orang baik-baik semua, tempat terhad, maka dia akan cari orang yang terbaik. Maka itulah kita sebagai orang Islam ni, tuan-tuan. Kita bukanlah bersaing dengan siapa-siapa nak masuk syurga. Sebab setakat yang saya tahu tak ada lah limit ataupun ada kota, masuk syurga ada kota sekian-sekian, dah habis kota, no chance, tak boleh tak. Setakat yang saya tahu, dia Ustaz, ada kota ke Ustaz? Ustaz saya, ada kota masuk syurga tak ada kan? Setakat kita tahu, tak ada kota, dia tak payah risaulah. Buat je amalan bahagian kita, sebab kita bukan bersaing dengan sesiapa, kita bersaing dengan diri kita sendiri, bersaing dengan nafsu kita, bersaing dengan syaitan, dan berlawan dengan syaitan. Dan setiap amalan kita memanglah ada banyak gangguan, tuan-tuan. Baik. Seterusnya, berkaitan dengan hadis Qudsi ini juga, Ibn Taymiyah menyebutkan bahawa Allah tidak mengambil manfaat daripada ketaatan makhluk sebagaimana raja-raja ataupun pemimpin-pemimpin mengambil manfaat daripada rakyat. Ini beza. Raja ataupun pemimpin yang ada atas dunia ni, dia perlukan rakyat, dia perlukan pengundi. Betul-betul? Perdana Menteri yang ada sekarang dipilih oleh rakyat sebahagiannya, dan akhirnya dipilih oleh parti-parti gabungan. Ada keperluan tak? Ada keperluan. Perdana Menteri dia kena jaga orang-orang bawah dia ni untuk dia kekal di atas jawatan dia. Itu nature, itu manusia. Raja-raja juga perlukan rakyat, perlu rakyat. Kalau rakyat tak sokong, raja tak ada. Mesti ada dapat sokongan daripada rakyat, barulah raja boleh kekal, menteri boleh kekal, mana pemimpin-pemimpin boleh kekal. Itu nature manusia, raja manusia. Tapi Allah Ta'ala ni raja, segala raja, dia tak perlukan siapa-siapa. Dia tak perlukan siapa-siapa. Allah Ta'ala tak perlukan tentera, tak perlukan cukai, tak perlu sokongan, tak perlu bantuan, tak apa. Sebab Allah Ta'ala sebelum mencipta manusia, dia dah sempurna. Dia dah sempurna. Bukan macam pemimpin-pemimpin yang ada hari ini, dia tidak sempurna, tuan-tuan. Selagi mana orang tak pilih dia, maka dia tidak akan boleh jadi raja, tidak akan boleh jadi pemimpin. Dia tidak ada kuasa, tidak ada kedudukan. Tapi Allah Ta'ala ni sebelum cipta manusia, sebelum cipta segala makhluk yang ada di dunia ni, Allah itu sudah maha sempurna, maha memiliki segala-galanya, maha kaya dan maha segala-galanya. Jadi Allah Ta'ala tidak perlukan apa-apa, tidak macam manusia ini. Baik, Al-Imam Al-Ghazali mengait hadis ini dengan penyakit riya. Kadang-kadang manusia beribadah seolah-olah mahu memberi jasa kepada agama. Lalu Allah Ta'ala mengingatkan mereka, agama tidak akan rugi tanpa kita. Firman Allah SWT, وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. Pada siapa yang berjihad, maka semua jihad itu adalah untuk dirinya sendiri. Jadi apa saja yang kita buat, tuan-tuan, kita buat, hatta kalau kita bantu agama Allah SWT pun sebenarnya bukan bantu agama Allah Ta'ala pun, sebenarnya kita bantu diri kita sendiri. Allah Ta'ala boleh, tanpa kita pun
Sebab Allah Ta'ala boleh pilih sesiapa saja yang akan membantu agamanya. Ya, mana kalau kita tak ada, orang lain akan jadi ganti. Sebab itulah bila kita cerita tentang dakwah, tentang penyebaran agama dan sebagainya, tuan-tuan, jangan kita rasa bangga. Jangan kita rasa, oh akulah hebat. Jangan kita rasa, oh sebab akulah bagi dakwah sampaikan dakwah, sebab akulah cerita pasal agama, sebab aku ajak dia kepada Islam maka dia jadi. Tak, tuan-tuan. Islam kita sampaikan itu untuk kita sebenarnya. Walaupun namanya, jika kamu intansurullah yansurkum, sekiranya kamu bantu Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan bantu kamu. Bantu Allah bukan bermaksud bantu kerana Allah Ta'ala perlukan bantuan. Tak, kita bantu sebenarnya kerana apa? Bila kita bantu agama Allah, maka yang dapat keuntungan hasil daripada apa yang kita lakukan itu adalah pahala dan ganjaran untuk diri kita sendiri. Sebab Allah Ta'ala tidak perlukan bantuan kita. Allah Ta'ala boleh menjaga Islam ni daripada dulu sampai sekarang tanpa ada bantuan manusia. Bantuan manusia walaupun nampak zahir macam ada usaha yang dilakukan oleh manusia, tapi akhirnya semuanya itu berada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat mana orang berdakwah kalau Allah Ta'ala tak bagi hidayah kepada dia, dia tak akan dapat hidayah. Maknanya kita ni Allah Ta'ala yang memberikan hidayah kepada kita, sebab tu kita dapat. Bukanlah hebat ayah kita, bukanlah hebat mak kita, tapi usaha daripada kita memanglah adalah peranan-peranan dia menjadi asbab sahaja dan bukan menjadi punca utama kita dapat hidayah. Jadi tuan-tuan, Allah SWT telah sikit sebanyak perkongsian kita untuk malam ni. Mudah-mudahan ada kebaikannya. Yang baik kepada Allah SWT yang maha kurang dan kemahan saya, tak maafnya. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.